Hari tu saya mai, hampa adu ni, lubang. Saya tadi ni hampir jatuh dah. Okey, projek yang kita dapat ni RP1 nilai dia 370,000 adalah nak upgrade ni kepada MTB. Buat hak baru 5.6 meter, upgrade hak ni tak pakai dah. Sebelah tu je. Yang ni rumah pam kita. Jadi yang ni adalah projek yang wilayah satu dapat dengan nilai 370,000 dan akan siap bulan 8 ni, siap dah insya-Allah. Nah, lokasi ni adalah kalau PPK C1 Kangak lah. Dia akan memberi kemudahan kepada rakan-rakan kita, penduduk kampung, dan juga mesin pun boleh masuk. Kampungnya adalah Kampung Tok Kuning. Titi ni nama dia Titi Tok Kuning, Kampung Hutan Melintang, Kampung Sungai Kayang. Jadi ini di antara projek yang dapat. Apa lagi kita kata? Terima kasih Kerajaan Madani. Terima kasih.